Pernah tak kau fikir, perang tu cuma pasal strategi dan semangat? Bodohlah kalau kau masih percaya macam tu. Sun Tzu, pakar strategi paling gempak, dah bagi hint nak rampas harta musuh. Bayar. Itu je. Ini bukan gila ke? Bukan cuma kesetiaan tau. Ini pasal apa yang diorang dapat. Hadiah dan ganjaran, itu yang buat askar-askar jadi singa lapar. Tak kira apa pun halangan. Dari medan perang purba sampai ke pejabat moden, prinsip ni sama je. Kau nak tim kau kerja keras macam sial? Tunjukkan diorang ganjaran lumayan, nak anak kau belajar rajin. Ada insentif lah sikit. Ini adalah hakikat manusia, dari dulu sampai sekarang. Sun Tzu dah tahu rahsia ni beribu tahun dulu. Kau pula, apa lagi tunggu? Pakai ilmu ni, dan tengok hidup kau berubah.